Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alia Damia binti Muhammad Aziz dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Ain Farisha, Nur Eli Farhana, Adini Kristina dan Muhammad Fahim. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan minit mesyuarat yang kami telah menganalisis iaitu minit mesyuarat agung kali ke-23 bagi tahun 2020 iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi Sekolah Kebangsaan Sarjana Impian SBT. Minit mesyuarat ini perlulah mematuhi panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatan kuasa kerajaan yang terkandung dalam Perkeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam bilangan 2 bagi tahun 1991. Seperti yang kita dapat lihat dalam petikan tersebut, bagi agenda yang pertama dan yang kedua, ia mematuhi dalam aspek format iaitu mengandungi maklumat asas yang lengkap seperti tarikh iaitu 7 Mac 2020, harinya iaitu hari Sabtu, masanya iaitu 8 pagi hingga 11.20 pagi, bertempat di Pavilion Sekolah Kebangsaan Impian Sarjana SBT. Bilangan kehadiran seramai 170 orang dan nama perasminya iaitu Datuk Seri Rosli bin Atan. Yang kedua, mempunyai tajuk rasmi dan perlu ditulis dengan huruf besar, mempunyai nama mesyuarat dan nama organisasi. Ianya selaras dengan PKPA 2. Dan yang ketiga, perlulah mempunyai agenda yang teratur dengan disusun secara bernombor dengan sub perkara bernombor kecil iaitu 1.2, 2.1 dan 2.2. Yang kedua, ia mematuhi dalam aspek kandungan iaitu ucapan dan laporan ringkas. Sebagai contoh, dalam petikan tersebut, ucapan guru besar dan YDP PIBG perlulah ditulis dalam bentuk laporan. Ini kerana ia tidak perlu ditulis dalam setiap ayat tetapi memerlukan isi utamanya sahaja. Seperti yang terkandung dalam PKPA 2, isinya perlulah ditulis secara ringkas, padat dan berorientasikan keputusan. Seterusnya, minit mesyuarat ini perlulah ditulis dalam bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu baku dan sopan dalam percakapannya. Ini kerana ia perlu sesuai dengan dokumen rasmi kerajaan. Dan yang ketiga, ia mematuhi dalam aspek gaya penulisan dan tata bahasa iaitu gaya laporan mesyuarat rasmi iaitu tidak menggunakan ayat yang berbunga ataupun ayat pasar kerana ia perlu ditulis dalam gaya yang formal dan nada yang neutral. Akhir sekali, nombor dan agenda dalam minit mesyuarat ini ia disusun secara teratur dan konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahim bin Arifin dan saya akan menerangkan analisis bagi minit mesyuarat 1.3 dalam minit mesyuarat agung PIBG Sekolah Kebangsaan Sarjana Impian. Dalam poin ini, guru besar mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberi sumbangan, kewangan dan tenaga sempena program gotong royong perdana sekolah. Dari segi pematuhan kepada panduan pengurusan mesyuarat dan PKPA bilangan 2 tahun 1991, penulisan ini memenuhi keperluan bahasa yang formal, jelas dan padat. Seterusnya, ayatnya terus kepada maksud tanpa unsur peribadi atau emosi, selaras dengan prinsip PKPA yang menekankan ketepatan dan ringkasan. Dari sudut format, penomboran poin 1.3 menunjukkan isi tersusun mengikut agenda mesyuarat. Namun begitu, bahagian ini boleh dipertingkat dengan menambah tindakan atau keputusan susulan. Contohnya, persetujuan untuk terus melibatkan ibu bapa dan dalam program gotong royong yang seterusnya. Kesimpulannya, penulisan bagi poin 1.3 ini mematuhi panduan PKPA dari aspek bahasa dan format tetapi boleh ditambah baik dari segi catatan tindakan supaya lebih lengkap sebagai dokumen rasmi. Yang kedua, seterusnya saya akan membentangkan analisis bagi poin 1.4. Dalam poin ini, guru besar mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa atas kerjasama mereka dalam meningkatkan prestasi murid dalam bidang kurikulum, co-kurikulum dan sahsiah. Dari segi pematuhan PKPA bilangan 2 tahun 1991, minit ini juga ditulis dengan baik, iaitu menggunakan bahasa formal, tepat dan menggambarkan isi utama ucapan tanpa huraian panjang. Ini menunjukkan penulisan minit ini telah mematuhi prinsip yang jelas,
ringkas dan berfakta seperti yang disarankan dalam panduan rasmi kerajaan. Dari aspek susunan isi pula, penemburan dan kedudukan di bawah agenda 1 juga menunjukkan struktur yang tersusun dan profesional. Namun, catatan ini boleh diperbaiki dengan menambah nota tindakan seperti cadangan untuk memperkukuh kerjasama ibu bapa dan pihak sekolah pada masa akan datang. Secara keseluruhannya, poin 1.4 ini mematuhi garis panduan PKPA dan hanya memerlukan sedikit penambahbaikan bagi menunjukkan tindakan atau keputusan hasil ucapan yang dibuat. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya akan terangkan tentang agenda 5 dan 6 sama ada agenda tersebut mengikut panduan ataupun tidak. Untuk agenda 5, isu yang dinyatakan mengikut panduan kerana isu dari mesyuarat terdahulu telah dibawa semula untuk disemak statusnya. Contohnya, ayat yang ada dalam agenda itu, pengerusi membangkitkan semula isu kelewatan penyediaan laporan aktiviti. Untuk perbincangan ringkas dan relevan pun, agenda 5 ini mengikuti panduan. Contohnya, perbincangan ini berkisar pada isu asal tanpa meleret. Jadi, ayat yang ada, mesyuarat berbincang bagi memastikan tindakan susulan dapat diselesaikan segera. Untuk usul dan cadangan, ada tetapi umum. Cadangan yang dibangkitkan ada namun tidak direkod secara formal sebagai usul. Contohnya, ayat yang ada Puan D mencadangkan agar garis masa yang lebih jelas ditetapkan. Untuk keputusan mesyuarat, kurang jelas sebab keputusan direkod tetapi terlalu umum dan tiada penegasan terhadap tindakan. Sepatutnya mesyuarat bersetuju untuk menyelesaikan tindakan yang tertangguh. Untuk arahan tindakan, tiada sebab dia tiada catatan tindakan spesifik untuk susulan. Patutnya serahkan laporan aktiviti selewat-lewatnya sebelum mesyuarat seterusnya. Pegawai yang bertanggungjawab pun tiada. Pegawai yang bertanggungjawab perlu dinyatakan supaya tindakan boleh dikesan dan diaudit. Contohnya seperti setiausaha program. Jadi untuk agenda 5 ni, dia tersusun dan memenuhi tujuan hal-hal berbangkit. Tetapi untuk mematuhi panduan sepenuhnya, minit ni perlu dimasukkan keputusan yang lebih spesifik dan tindakan yang jelas. Okey, untuk agenda yang ke-6 pula, isu dinyatakan ada. Macam agenda jelas menyebut perkara yang dibincangkan dalam minit mesyuarat. Perbincangan ringkas dan relevan pun mengikuti panduan kerana mempunyai catatan ringkas, tepat dan tidak meleret. Contohnya, mesyuarat membincangkan langkah penambahbaikan keselamatan kawasan sekolah. Usul dan cadangan ada tetapi tidak kemas. Ulasan ringkasnya, cadangan wujud namun tidak diformat sebagai usul rasmi. Sepatutnya Encik C mencadangkan agar kunci pagar tambahan dipasang bagi meningkatkan keselamatan. Sepatutnya usul ni dia lebih kemas dan mengikut format lah. Tapi dekat agenda 6 ni dia tak kemas dan tidak mengikuti format. Keputusan mesyuarat pula lemah kerana keputusan sangat umum dan tidak jelas dalam bentuk tindakan. Sepatutnya ada mesyuarat bersetuju untuk menambah kunci pagar bagi tujuan keselamatan. Okay. Arahan dan tindakan pula tiada kerana tiada catatan tindakan susulan yang direkod. Sepatutnya tindakan ni mendapatkan sebut harga kunci pagar sebelum mesyuarat akan datang. Untuk pegawai bertanggungjawab pun tiada. Jadi pegawai ni perlu menyatakan untuk melengkapkan rekod tindakan seperti penyelia HAM. Okay, jadi untuk agenda 6 ni pun dia jelas dan tersusun. Namun keputusan, tindakan susulan dan pegawai bertanggungjawab
perlu dinyatakan untuk memastikan minit mesyuarat ini patuh sepenuhnya kepada panduan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Saya akan teruskan bagi agenda yang seterusnya, iaitu agenda 7 dan juga agenda 8. Okey, pertama sekali bagi analisis saya, kedua-dua agenda ini memiliki tajuk yang jelas, iaitu bagi agenda 7 tajuknya ialah pemilihan dan pelantikan AJK PIBG tahun 2020/2021. Manakala bagi tajuk agenda 8 ialah keputusan pemilihan ahli jawatan kuasa PIBG tahun 2020/2021. Okey, di situ kita dapat lihat kedua-dua tajuk bagi agenda ini adalah jelas dan ia mematuhi terhadap PKPA 2/1991. Okey, jika dilihat dari segi butiran pula, bagi agenda 7, dinyatakan pemilihan dan pelantikan AJK dibuat dalam jadual, disenaraikan bilangannya dan nombor 1 sehingga 9, jawatan yang dipegang, nama calon dan jumlah undi. Sebagai contoh, nombor 1 ialah yang dipertua. Nama calon ni ialah Tuan Haji Salahuddin bin Amir Hassan dengan jumlah undi sebulat suara. Manakala bilangan yang terakhir iaitu nombor 9 ialah juru audit Puan Norina binti Muhammad dengan jumlah undi sebulat suara juga. Di situ bilangan, jawatan, nama calon dan jumlah undi ditulis secara teratur dan berstruktur. Di situ ia jelas dinyatakan bagi jawatan dan nama calonnya serta bilangan undi. Kemudian bagi agenda 8 pula diberi senarai tentang pemilihan ahli jawatan kuasa baru PIBG bagi 2020/2021. Yang pertama ialah pengerusi, kemudian YDP, NYDP, Setiausaha Kehormat, Bendahari Kehormat, AJK PIBG, AJK Guru dan juga Juru Audit. Okey, di sebelah kanannya adalah senarai nama bagi setiap jawatan kuasa yang dipegang tadi. Okey, kemudian di akhir agenda 7 dia ada ditulis bahawa tindakannya adalah maklum. Bagi tindakan agenda 7 adalah maklum, manakala bagi agenda 8 ialah tindakan juga adalah maklum. Di situ dia nyatakan juga ia mematuhi terhadap PKPA 2/1991 bahawa setiap butiran adalah jelas, kemudian ada tindakan iaitu tindakan maklum. Okey, itu sahaja saya punya analisis bagi agenda 7 dan agenda 8 bahawa kedua-dua agenda ini adalah mematuhi sepenuhnya PKPA 2/1991. Itu sahaja, terima kasih. Saya akan menganalisis untuk agenda yang seterusnya. Untuk agenda 9, ia berkaitan dengan ucapan penangguhan. Dalam bahagian ini, yang di-Pertua PIBG mengucapkan terima kasih serta tahniah kepada ahli jawatan kuasa PIBG baharu yang baru dilantik. Setelah itu, beliau juga menamatkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang hadir. Ini menunjukkan semangat penghargaan dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan ibu bapa. Kemudian, pada agenda ke-10, ia berkaitan dengan penangguhan mesyuarat. YDP PIBG secara rasmi menangguhkan mesyuarat pada jam 11.15 pagi. Bahagian ini penting kerana ia menandakan semua agenda telah selesai dan mesyuarat ditamatkan secara rasmi. Dari segi format penulisan, minit ini disusun dengan teratur menggunakan nombor agenda, disertakan nama pencatat minit, nama jawatan penyedia dan tarikh. Ini menunjukkan dokumentasi lengkap dan profesional. Namun begitu, terdapat sedikit kekeliruan pada tajuk agenda kerana ucapan penangguhan digunakan sebanyak 2 kali. Sepatutnya bahagian terakhir dinamakan penangguhan mesyuarat untuk yang lebih tepat.
Secara keseluruhannya, minit mesyuarat ini ringkas, jelas dan mencerminkan pengurusan mesyuarat yang teratur serta penuh rasa tanggungjawab antara pihak sekolah dan pihak PIBG. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.